Hello korang. Dekat depan saya ni ada kereta idaman anak muda sekarang, iaitu Honda City 1.5 spek V model tahun 2020 ya korang. Masih cantik lagi di condition dia. Korang tengoklah sendiri. Okey, lampu dia pula didatangi dengan lampu LED daytime running light ya. Korang tengok sahaja dia punya design lampu ni pun dah cantik korang. Apa lagi bila dia pakai lagi lah ngam, lagi nampakkan kereta ni sporty and garang. Okey, korang tengok saja dekat bahagian luar dia. Saya bawa korang keliling dia. Masih cantik korang, masih condition dia masih macam baru punya, tak ada bengkok, tak ada calar-calar. Okey, bahagian belakang dia korang tengok dia siap pasang lagi spoiler. Memang cun habis. Okey. Dia datangnya dengan rim 16 inci original daripada Honda ya. Okey, bunga tayar dia pun masih lawa lagi ya korang. Okey, jom saya bawa korang masuk dalam tengok. Okey, ni bahagian dalaman dia. Korang tengok dia sama je macam Honda-Honda lain. Sama je, tak ada beza pun. Okey. Kita tengok mileage dia hanya 57,000 sahaja korang. Tak ada dah tinggi mana pun. Okey, tapi masih okey lagi lah. Dia datangi dengan ni, ada touchscreen infotainment system, masih berfungsi dengan baik. Boleh tekan lagi, tak ada masalah. Okey. Dia ni bahagian steering dia ni, dia ada datangi dengan pedal shift, ada cruise control. Lepas tu ada dual zone icon, semua masih berfungsi dengan baik. Okey, lepas tu spek V ni dia didatangi dengan ni leather seat korang, semi bucket leather seat. Memang premium gila korang tengok punya design, dia punya bentuk ni nampak sikit lah different daripada spek-spek yang lain. Okey, spek V ni adalah salah satu spek yang high spec juga. Korang tengok sahaja dia punya seat ni korang dah tahu ini adalah spek V. Okey, kita tengok pula bahagian belakang dia. Okey, bahagian belakang dia tak ada sempit mana pun. Okey, boleh muat lagi. Okey, kalau nak duduk dekat belakang ni pun okey lagi. Tapi macam biasa dia punya seat dia macam menegak sikit. So kalau nak duduk belakang ni kemungkinan akan sakit belakang sikit lah. Tapi okey lah, overall okey. Kalau korang nak duduk untuk orang tinggi, untuk orang yang kaki panjang nak duduk pun okey, selesa. Sebab ruang dia sangat luas and sangat besar. Okey. Lepas tu di belakang ni dia ada set lagi vent aircon. So korang dekat duduk yang kat belakang ni korang tak akan rasa panas. Okey. Honda City ni dia datangi dengan ada 6 airbag. Okey, so untuk keselamatan dia memang bagus, korang tak perlu risau. Okey, kita tengok pula bahagian ni, bahagian dia punya bonnet. Sebentar ya, saya buka. Okey, kita tengok bahagian bonnet dia pula. Okey, bahagian bonnet dia ni dia berkapasiti 507 liter. So memang agak besar sedikit daripada Honda hatchback. Kalau Honda hatchback dia punya bonnet ni berkapasiti 298 liter. So dia agak kecil lah. So Honda City dia punya bonnet bahagian belakang ni memang sangat besar. Korang nak bawa banyak barang pun tak ada masalah. Okey. Alright. Ni bahagian belakang dia siap spoiler lagi. Lampu dia ni pun dia siap tukar. Tapi nice gila lah. Okey. Okey, untuk korang yang berminat dengan Honda City ni. Okey, untuk korang yang berminat dengan Honda City ni, Honda ni harga dia RM69,000. Bulanan dalam RM700 lebih. Abaikan yang kat belakang sana. So untuk korang yang berminat dengan Honda City ni, cepat PM kita sekarang sementara stok masih ada. Okey. Untuk korang nak tengok kereta lain, korang boleh isi form biru kat bawah. Okey. Alright. Okey, bye. Assalamualaikum.